Yang pertama adalah kejayaan JSJN Bukit Aman menumpaskan sindiket pengedaran dadah di sekitar kawasan Lembah Kelang yang bernilai hampir ringgit Malaysia 75 juta. Berdasarkan maklumat resikan pada 19 November 2025, JSJN Bukit Aman telah melancarkan 4 siri serbuan dan berjaya menangkap 9 orang yang merangkumi 7 lelaki tempatan dan 2 lelaki warga negara asing berumur antara 23 hingga 44 tahun, di mana serbuan pertama dijalankan di sekitar kawasan Bukit Rahman Putera, Shah Alam, Selangor, dan berjaya menangkap 1 lelaki tempatan iaitu suspek pertama. Hasil pemeriksaan ini berjaya merampas 5 bungkusan plastik mengandungi dadah disyaki jenis metafetamin lebih kurang 5 kg. 31 bungkusan plastik disyaki mengandungi dadah jenis heroin lebih kurang 300 gram. 2 bungkusan kertas disyaki mengandungi dadah jenis heroin base anggaran berat 1 kg dan wang tunai 1 juta ringgit. Serbuan kedua pula telah dilancarkan di sebuah rumah sekitar kawasan Bistari, Jaya, Selangor, dan berjaya menangkap 2 lelaki warga negara asing dan 5 orang lelaki tempatan, suspek kedua hingga suspek ke-8. Hasil pemeriksaan berjaya merampas 6 keping aluminium foil disyaki dadah jenis Aramin 5 anggaran berat 18 gram. 10 bungkusan plastik disyaki mengandungi dadah jenis metafetamin anggaran berat 12 gram. Serbuan ketiga dijalankan di sebuah gudang besi buruk di sekitar kawasan Batang Berjuntai, Selangor, dan berjaya merampas 52 tong berwarna putih disyaki mengandungi cecair dadah jenis metafetamin anggaran berat 1,300 kg. 43 tong berwarna hitam disyaki cecair dadah jenis metafetamin anggaran berat 1,075 kg dan berbagai peralatan, mesin dan alat memproses dadah. Serbuan keempat pula dijalankan di kawasan sekitar Bistari Jaya, Selangor, dan menangkap seorang lelaki tempatan iaitu suspek ke-9. Jumlah keseluruhan berbagai dadah yang dirampas ini adalah 2,381 kg dengan nilai pasaran dadah dianggarkan ringgit Malaysia 76.2 juta. Jumlah dadah yang dirampas mampu merosakkan seramai 11.91 juta orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak awal tahun 2024. Suspek pertama berperanan sebagai ketua sindiket, manakala yang kedua hingga ke-8 adalah pekerja dan storekeeper. Suspek ke-9 merupakan berperanan sebagai runner. Modus operandi sindiket ini menjadikan rumah sewa dan stor penyimpanan dadah, rumah sewa sebagai stor penyimpanan dadah, dan gudang besi buruk sebagai tempat memproses dadah. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Ujian saringan air kencing didapati suspek kedua, ke-6 dan ke-9 positif dadah jenis ganja, morfin, metafetamin dan amfetamin. Suspek pertama ditahan reman sehingga 7 hari bermula 20 November hingga 26 November. Suspek kedua hingga ke-9 telah direman 10 hari bermula 10 November hingga 29 November. Pemeriksaan rekod kesalahan lampau dapati suspek pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-9, iaitu yang melibatkan semua warga negara tempatan, memiliki rekod jenayah dadah dan juga jenayah. Seperti suspek pertama mempunyai 7 rekod, 2 kes dadah, 5 kes jenayah. Suspek ketiga 3 rekod kes jenayah. Suspek keempat 1 kes jenayah. Suspek kelima ada 6 rekod, 3 kes dadah, 3 kes jenayah. Suspek ke-6 ada 5 rekod kes jenayah. Suspek ke-7 1 kes jenayah. Dan suspek ke-9 3 rekod kes dadah.
Tindakan juga diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakkan Harta 1988 dan jumlah keseluruhan sitaan adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.26 juta. Senarai sitaan seperti berikut: wang tunai berjumlah 1.001 juta, sebuah kereta jenis Toyota Wildfire bernilai 165,000 dan sebuah kereta jenis Toyota Hilux bernilai 59,000. Nilai anggaran keseluruhan rampasan dadah dan sitaan adalah berjumlah ringgit Malaysia 77.46 juta. Kejayaan ini berdasarkan hasil resikan berterusan oleh pihak JSJN serta kerjasama daripada orang awam. Polis Diraja Malaysia tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan pengedaran dadah, memiliki, mengedar atau melindungi aktiviti dadah merupakan kesalahan serius di sisi undang-undang. Jabatan Instan Jenayah Narkotik komited memerangi dadah demi melindungi generasi masa kini dan masa datang. Dadah adalah musuh nombor satu negara. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat melalui hotline JSJN di talian 012-208-7222. Rakan-rakan media, kejayaan ini satu kejayaan besar bagi PDRM di mana kita berjaya menumpahkan satu sindiket yang merangkumi ketua sindiket, ahli-ahli sindiket yang terlibat dalam pengedaran dadah dan juga ahli-ahli yang memproses dadah dan juga dia punya runner. Jadi dia merangkumi satu kumpulan yang cukup elemen dia yang telah mengedar ataupun menjadi satu sindiket besar mengedar dadah di Lembah Kelang, dan mereka telah upgrade diri mereka untuk memproses dalam jumlah yang lebih besar, dan mereka telah beroperasi paling kurang 2 tahun. Dan mereka ni, kesemua mereka ni iaitu 7 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau dalam kes jenayah dan juga dadah, manakala 2 warga negara asing itu adalah pekerja mereka yang juga bertindak dalam bantu dalam sindiket dadah ni.